Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ketiga. Hari ini kami akan membentangkan analisis daripada video iaitu dengan tajuk kelebihan menuntut ilmu dan ulama. Untuk analisis daripada video ini, ulama ataupun penceramah yang kami pilih adalah Ustaz Azhar Idros. Untuk ahli kumpulan ada 6 orang. Pertama, boleh tengok ada saudari Siti Suraya, saudara Zakwan, saudara Ilman, saudara Hamizan, saudara Daniel Faizuddin dan saudari Farah Izzah. Okey, baiklah, sedikit pengenalan. Untuk tajuk ni, kami pilih kelebihan menuntut ilmu dan ulama. Kami akan ceritakan beberapa analisis, ada 6, berkaitan dengan kelebihan menuntut ilmu dan ulama. Baiklah, untuk yang pertama, kelebihan adalah ulama sebagai penyampai hikmah dan panduan hidup. Iaitu bila mana ulama sebagai individu yang memiliki ilmu dan hikmah yang mampu membimbing umat menuju jalan yang diredai Allah. Seterusnya, Ustaz Azhar Idros juga ada menekankan bahawa ilmu ni bukan hanya setakat daripada buku, tapi ilmu ni pun boleh diperoleh daripada majlis ilmu dan terutamanya bimbingan secara terus daripada ulama itu sendiri. Tapi most of the time daripada majlis ilmu lah. Seterusnya, ulama ni juga dia diibaratkan seperti hujan yang menghidupkan tanah tandus. Maksudnya, ulama ni lah yang mengubah masyarakat kepada keadaan ataupun jalan yang benar dengan ilmu yang dia ada. Maksudnya, kalau contohnya ada berlaku apa-apa masalah dalam suatu komuniti ataupun masyarakat tu, ulama lah salah satu jalan keluar untuk selesaikan masalah tu. Baiklah, itu adalah poin yang pertama lah. Untuk poin yang kedua pula, ulama mendidik masyarakat mengenai ibadah yang betul. Dalam ni, kita tahu ulama ni adalah seorang pendidik juga. Seorang pendidik yang akan memainkan peranan dalam mengajar ataupun mendidik masyarakat. Contohnya macam ilmu fiqh ibadah, cara ambil wudu ataupun tata cara wudu, tentang kebersihan, tentang tata cara solat yang betul. Seterusnya, ulama ni juga mereka berperanan untuk menjawab persoalan praktikal dan memperbetulkan salah faham masyarakat tentang aspek ibadah. Ustaz Idrus dalam setiap ceramah dia akan peruntukkan kongsi jawab soalan tu supaya nak elakkan daripada berlakunya salah faham ataupun ada benda yang tak jelas, yang masih was-was. Ulama ni juga menegaskan bahawa ilmu ibadah yang sahih tu datang daripada ulama sendiri, bukan sekadar daripada tradisi. Kita kena rujuk juga pada ulama sama ada perkara tu betul ataupun tidak, masih boleh untuk dilakukan atau tidak. Jadi itu sahaja, saya persilakan pembentang seterusnya.
tanggungjawab dalam memainkan peranan penting untuk nak terjemahkan ajaran agama tu supaya sesuai dengan kehidupan seharian kita. Ustaz Azhar Idrus tu menekankan ulama tu berperanan dalam menghubungkan ilmu agama dengan kehidupan seharian. Contohnya termasuklah apa? Rumah tangga, termasuklah pekerjaan dan pergaulan. Then kalau kita masuk dalam rumah tangga, mestilah ulama tu dia ni memberikan panduan macam mana suami isteri tu patut berkomunikasi, ada adab suami isteri. Lepas tu kalau dalam pekerjaan tu, ulama adalah yang akan memberikan panduan tentang etika kerja Islam. Maksudnya no corruption semua benda tu. And then dari segi pergaulan, obviously lah tentang menjelaskan batas pergaulan antara lelaki dan juga perempuan. And then Ustaz Haidrus juga menekankan tentang perlunya untuk kita faham teks agama dengan betul, bukan secara literal tanpa ilmu. Maksudnya benda ni berujuk kepada teks agama, contohnya ayat Al-Quran, hadis yang memerlukan kefahaman yang sangat mendalam. Contoh, kalau ada ayat-ayat yang bersifat kiasan ataupun berkaitan konteks zaman tertentu, kalau kita tafsir tanpa ulama, maka boleh jadi konteks tu salah. So, perlulah ulama tu dalam kehidupan seharian kita as masyarakat. Jadi itu saja daripada saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung pembintangan iaitu isi yang keempat daripada kuliah Ustaz Azhar Idrus. Okey, dalam video tersebut, Ustaz ada menyatakan juga bahawa ulama bukan sekadar mengajar ilmu fiqh atau tafsir semata-mata, tapi mereka ni memainkan peranan yang penting dan besar dalam membimbing masyarakat supaya tak terjerumus dalam perkara yang merosakkan. Ustaz juga ada menekankan betapa pentingnya para ulama ini menegur amalan buruk seperti merokok, riba, salah guna rezeki atau kehidupan yang jauh dari ajaran Islam. Contohnya dalam masyarakat kita hari ini seperti masalah jual belilah, yang mana kita sekarang ada isu seperti beli barang guna kaedah hutang yang melibatkan unsur riba. Yang kita tahu sekarang adalah Shopee Pay Later lah. Ramai yang tak sedar kesan jangka panjangnya. Jadi kewujudan ulama adalah sentiasa untuk menasihati kita supaya lebih berhati-hati dalam bab rezeki dan kewangan, supaya rezeki yang kita bawa itu adalah lebih berkat lah. Dalam video itu juga Ustaz ada tekankan yang ulama ini ibarat lampu yang menerangi kegelapan, yang mana mereka ni bukan hanya bercakap tapi mereka juga perlu menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat sekeliling. Kesimpulannya, ulama sangat penting dalam membentuk sesebuah berkomuniti supaya lebih berakhlak, berilmu dan berlandaskan ajaran Islam yang sebenar. Tanpa ulama ini, masyarakat akan mudah terpesong dan hilang pedoman. Baiklah, itu sahaja dari saya. Poin seterusnya ialah mendorong komuniti untuk menyokong institusi ilmu dan masjid. Dalam ceramah ini, Ustaz Azhar Idrus menyeru seluruh masyarakat agar menyumbang kepada masjid yang berperanan sebagai pusat ilmu dan aktiviti kemasyarakatan. Masjid bukan hanya tempat untuk kita buat solat berjemaah sahaja, tetapi juga tempat untuk menyebarkan ilmu dan membentuk akhlak. Ustaz Azhar Idrus juga turut menekankan kepentingan bekerjasama antara komuniti dan ulama'. Masyarakat perlu menyumbang dari segi kewangan dan tenaga mereka, manakala ulama' pula boleh membimbing dengan ilmu. Kini banyak masjid aktif menganjurkan program-program ilmu, tetapi mereka juga masih memerlukan sokongan yang berterusan daripada komuniti. Masjid bukan sahaja tempat untuk kita beribadah, tetapi merupakan hubul ilmu dan perpaduan ummah. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlu memainkan peranan menghidupkan masjid sebagai pusat yang inklusif dan bermanfaat untuk semua. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada rakan pembentang seterusnya. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kumpulan kami dengan poin terakhir, iaitu tentang pendidikan dan peranan ulama dalam pembangunan generasi. Dalam poin pertama yang telah disebutkan dalam ceramah ni, Ustaz beritahu dalam ceramah beliau ni, ulama ni sebenarnya bukan sekadar mengajar kita atau bagi ceramah saja, tapi mereka dianggap sebagai pemegang amanah dalam mendidik generasi muda. Sebabnya golongan ulama ni lah
bertanggungjawab untuk pastikan anak-anak generasi muda kita faham agama dengan betul, bukan setakat ikut-ikut tanpa ilmu. Jadi kita nampak ulama ni memang ada peranan yang besar untuk bangkitkan generasi muda yang berilmu dan berpegang dengan syariat Islam. Poin kedua pula adalah Ustaz Azhar beritahu bahawa peranan ulama ni juga kena disokong oleh ibu bapa dan juga pihak kerajaan. Maksudnya bukan ulama je yang kena usaha seorang-seorang. Ibu bapa pun perlu beri peranan yang penting untuk mendidik anak-anak mereka sejak dari rumah masing-masing. Kemudian kerajaan pula perlu pastikan sistem pendidikan kita ni selari dengan sistem pendidikan dengan sistem yang telah diamalkan oleh nilai Islam itu sendiri. Sama seperti yang telah diamalkan dalam setiap generasi Islam terdahulu, tetapi still selari dengan perkembangan dunia masa kini. Poin ketiga pula adalah golongan ulama ni pun perlu ambil peranan dalam memastikan pendidikan wanita diberi perhatian dengan baik. Macam Ustaz Zahar beritahu, penting untuk kita pastikan anak perempuan kita ni dapat ilmu agama yang cukup dan dalam masa yang sama sesuai dengan kehidupan semasa. Sebabnya mereka ni adalah salah satu tunjang untuk membina masyarakat yang celik agama dan berakhlak tinggi. Jadi secara keseluruhannya, peranan ulama ni sangat besar dalam bentuk generasi yang bukan je berilmu tapi juga berakhlak mulia. Sebab itulah kita semua tak kira masyarakat, keluarga atau kerajaan kena terus menyokong usaha-usaha golongan ulama ni untuk bangkitkan generasi masa sekarang supaya jadi lebih baik, berilmu dan berpegang pada syariat Islam yang sebenar yang telah ada pada dalam agama Islam ni sendiri. Jadi itu sahaja pembentang